Malang murah rezeki. Nombor satu, doa. Nombor satu kali. Doa. Faham lagi? Kerana innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya dialah Allah seorang je, tak ada ramai, hak tukang beri rezeki. Tidak ada suatu binatang yang berayap di atas bumi, di dalam gunung ganang. Allah yang beri rezeki dia, bukan orang lain. Faham lagi? Jadi nombor satu, minta doa, minta dengan Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki, awsi' li rezeki, luahkan bagiku rezeki. Tak, contoh, okey, Allah marzuqni rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, kurniakan aku rezeki yang halal, yang elok-elok. Nah, itu nombor satu. Nombor dua, selalulah kita hubung silaturahim, sambung. Tok nyang kita, tok nyuk kita, pok dara kita, pok lupu kita, lama dah kita tak pergi jumpa dia, tanya khabar, pergi jalan rumah dia. Faham? Beli sate 10 riyal, beli kuih bakar, faham? Hubung rahim. Okey. Nombor tiga, sedekah. Okey, kalau kita ekonomi tenang lah ni, gua ni dak jadi buka projek tu, dak jadi renjah, kau ni dak jadi jual, sedekah banyak. Insya-Allah murah rezeki. Faham? Kerana apa? Kerana orang kafir hak kuat sedekah, biasanya umur panjang, murah rezeki. Baru ni kebakaran di Los Angeles, ada 3 rumah tidak terbakar. Di kelilingnya terbakar belaka. 3-3 ni orang Kristian, orang kafir. Bila dicek tengok mereka ni sangat kuat bersedekah. Yang seorang tu dia beri $2 juta untuk rakyat miskin Afrika hak kena buat cumi mata, tak ada piti nak buat cumi mata. Faham lagi? Rumah dia dah. Ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, orang kafir yang buat amal soleh di dalam dunia, adakah Allah balas syurga? Tak. Allah balas dalam dunia, murah rezeki, panjang umur. Faham lagi? Tiba-tiba kita orang beriman kedekut nak mampu. Kedekut bergaluh harta tak? Orang kafir pun kuat sedekah. Kau mana pasal apa kita yang jadi bergaluh pula? Tak? Adik pinjam piti kita, kita duduk jetih. Hijau sedap dah 4,000 sebulan, betul tak? Adik kita duduk di stiu tu, pinjam piti kita 100 riyal. Pergi minta. Pada adik kita minta buat korok apa bodoh. Adikmu tu halal. Ya halal lah, dah mu gaji dah 8,000, aku 4,000 gaji. Halal 100 riyal. Tahu tak? Tu orang bijak. Ini uduh perangai. Adik-beradik pok dara minjam piti pergi minta. Uduh mula. Muka dah lah uduh. Halal. Adik-beradik kita kan? Tahu tak? Kalau kita susah lain, nak. Masalah kita senang. Jangan bergaluh kan?